bersedia. Hormat ke hadapan, hormat. Kami akan menceritakan tentang kaedah bantu mula. Membuat anduh tangan dan anduh kepala. Jom Haiki. Jom. Oh ya, hati-hati ada susuk. Okey. Aduh, sakitnya. Jana. Aduh, sakitnya. Jana, kau okey tak? Jom kita pergi kat tempat selamat dulu. Aduh, sakitnya tangan aku. Weh, aku pergi call ambulans dan dapatkan bantuan cikgu. Nah, ada first aid. Okey. Jana, kau okey tak? Aduh, tangan aku tak nak gerak. Okey. Cara membuat anduh tangan. First, puncak anduh di tangan siku. Pastikan tangan bersakit 90 darjah. Letak di sebelahnya dan ikat menggunakan buku sila. Kiri atas kanan. Kiri masuk. Kanan atas kiri, kanan masuk. Selepas itu kemas-kemaskan. Pastikan 3 jari terkeluar supaya doktor dapat melihat pengaliran darah. Kemaskan di bahagian siku. Ketat-ketatkan. Dan sekali kemaskan dan tutup collar. Alamak, kepala Jana berdarah. Ambil lagi satu anduh. Cara membuat anduh kepala. Mula-mula, kita melipat sedikit pada bahagian yang tiada bucu dan meletakkan bahagian yang dilipat pada aras di atas kening. Seterusnya, kita melilitkan bucu di bahagian belakang. Pastikan lilitan ini ketat untuk memastikan kekemasan anduh. Ketiga, kita membawa kain yang lebih pada bahagian depan dan membuat ikatan buku sila. Kiri atas kanan, kiri masuk. Kanan atas kiri, kanan masuk. Seterusnya, kita kemaskan ikatannya. Seterusnya, pada bucu di belakang, kita perlu mengemaskannya dengan cara melipat dan memasukkan bucu yang lebih pada bahagian bawah. Kekemasan pada anduh penting untuk memastikan keselesaan pesakit. Jika kita mahu lihat anduh ini betul atau tidak, tariklah sedikit anduh pada bahagian atas kepala. Jika tidak mudah terbuka, anduh itu adalah ketat dan selesa untuk pesakit. Jana, kita. Saya Nur Ariana Darwisha binti Muhammad Radwan. Saya Nur Jannah binti Nur Azri. Saya Janatul Safi Alisha binti Muhammad Aziz. Sekian, terima kasih.